Sampai macam ni sekali doktor ni buat dekat muka I. Kalau korang nak tengok result, korang tengok video ni sampai habis. I macam nak cari klinik estetik yang dekat dengan I. Sampai dekat klinik yang Fifa nak buat treatment, yang ada promo raya tu. Kenapa tak dekat atas ni? Renora Klinik. Teman Fifa untuk buat treatment. Renora Klinik ni senang sangat nak cari. Klinik luas dan selesa. Oh, by the way, I datang ni pun sebab dia ada promo raya. Kalau ikutkan treatment yang Fifa buat ni, harga dia 2,000 plus tau. Tapi since ada 50% off untuk promo raya, jadi 999 sahaja. I tak ragu-ragu nak buat treatment dekat sini sebab doktor yang take over patient. Sebenarnya kan I agak gementar sikit sebab this is my first time ever buat treatment laser. Prosedur nak buat laser ni tak banyak. Yang ini krim untuk kebaskan muka. I pakai krim ni sampai tertidur. I nyenyak sangat-sangat. Dia kena tunggu sampai 30 minit. Lepas tu nanti dia akan cuci balik you punya krim tu. You akan rasa sejuk tau. Ni hati I duk fikir ni sakit ke laser ni. Hati ni dudap kan. Takut sakit. Oh lega, Masya Allah. Tak sakit rupanya sebab Dr. Ruhil sendiri yang buat dekat patient. Inilah Dr. Ruhil saya. Dia ada LCP certified. So orang ramai tak perlu takut nak buat laser. Plus memang tak sakit. Kalau sakit mesti I kenyit-kenyit mata. Tapi ni I tidur lena. Tunggu apa tu? Tunggu result lah tu. I nak buat comparison. Yang ini selepas I treatment. I will show you after seminggu treatment. Walah, inilah seminggu treatment dekat Renora Klinik. And yang ini pula selepas seminggu lebih treatment dekat Renora Klinik. Cuba tengok gambar yang I bagi dekat atas ni. Nampak sangat ketara jeragat I tu. Kalau nak tengok klinik tu bagus tak bagus, tengok dekat Google review. Beautician dia pun sangat membantu and ramah. Jangan lupa grab promo.